Seorang lelaki berdepan detik cemas selepas individu tidak dikenali melepaskan beberapa das tembakan ke arah kenderaannya di Butterworth, Pulau Pinang. Kejadian berlaku di hadapan sebuah sekolah kira-kira jam 5.40 petang semalam. Beberapa video berhubung kejadian berkenaan tular di media sosial. Difahamkan mangsa berusia 40-an yang berada dalam kenderaan pacuan 4 roda ini sedang menunggu anaknya pulang dari sekolah berkenaan. Tidak lama kemudian, dua individu tidak dikenali menghampirinya lalu melepaskan beberapa das tembakan pada cermin kereta tempat duduk pemandu sebelum meloloskan diri. Mangsa bagaimanapun tidak mengalami kecederaan dan motif kejadian masih dalam siasatan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Anwar Abdul Rahman mengesahkan kejadian itu dan berkata pihaknya akan mengeluarkan kenyataan rasmi dalam tempoh terdekat.